Bagi orang yang ada emas, simpanlah emas. Bagi orang yang tak ada emas, nak simpan apa? Tawakal je lah. Tapi emas ialah membuktikan kebenaran Islam. Sehari dua lagi dunia akan ditimpa dengan malapetaka yang hebat dan dahsyat. Akan menyebabkan ekonomi dunia jatuh dan habis kelip mata. Di mana lagi bank dunia? Bank-bank yang ada Salah Sayyidina Muhammad. Pada saat itu ekonomi dunia akan jatuh. Hatta duit ringgit, duit kertas dah tak ada nilai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu yang berguna ialah emas. Sebab emas ni asal.